lambat. Tak apa, tak apa. Macam mana kerja sekarang? Kerja, macam tu lah. Menganggur, biasalah. Tak ada kerja. Zaman sekarang ni susah kan, nak dapat kerja. Saya dengar ada tempat kosong dekat departmen awak tu. Macam mana? Betul lah. Cik Razmanti dah bersara. Oh, iya ke? Oh, okey. Macam mana nak masuk kat departmen tu? Kalau biasanya ikut prosedur lah. Ada interview. Oh, ya. Susah lah kalau ada interview ke semua tu. Siapa yang handle untuk pemilihan pekerja tu? Saya lah yang handle tu. Oh, awak ke? Oh, senang lah macam ni kalau awak yang handle. Apa masalah awak? Awak tak ke? Tak tahu kan? Ni lah ada sikit. Bagilah saya kerja tu. Sebab saya mana tak ada kerja sekarang. Tak boleh, ni salah. Kenapa salah pula? Sikit je. Tapi saya rasa macam tak boleh lah, takut. Tak apa, saya rasa awak, ni mesti awak rasa macam sikit kan? Awak kena terima saya. Alah, sikit je. Semua orang buat lah benda-benda ni. Awak tak payah nak risau. Memang semua orang buat. Wah, gelang emas banyaknya. Tapi biar saya fikir-fikirkan dulu boleh? Alah, tak nak fikir-fikir. Tak apa. Awak simpan je dulu. Awak pegang je dulu. Tapi saya tak janji tau pasal interview tu. Tak apa. Awak boleh fikir-fikir lagi. Okay, saya ambil je dulu tapi saya tak janji tau. Tolonglah. Saya memang nak sangat kerja tu. Sebab saya memang tak ada kerja sekarang ni. Saya nak bayar PTPTN lagi. Siapa tu? Hai Tika. Kau dari mana? Tak, kita orang nak ajak kau di lunch ni. Tapi kau macam busy je. Adalah busy sikit-sikit. Minggu depan bukankah ada pengambilan pekerja baru? Macam mana Tika? Adalah tengok macam kandidat-kandidat yang aku berkenan. Adalah seorang ni aku rasa macam layak lah tapi aku macam tak pasti. Layak? Macam mana kau boleh rasa dia layak? Mana kau kenal dia? Aku beritahu korang je tapi korang diam-diam lah. Macam menarik je. Kali tu aku jumpalah seorang ni. Dia kata dia perlukan kerja. Lepas tu dia bagi aku ni weh. Kenapa dia bagi kau ni? Banyak pula tu emas, duit. Ada seorang ni kenalan aku. Dia minta tolong. Dia tak ada kerja. Lepas tu dia minta tolong aku lah. Suruh macam bantu dia dapatkan position tu. Tapi aku rasa macam benda ni macam rasuah kan? Tak ada lah, dia bukan rasuah. Dia kan macam hadiah sebab kau tolong dia dapatkan position tu. Kau ni kira rasuah lah ni. Tika, tak payahlah. Bagi je lah boleh dekat dia. Tapi sebenarnya aku pun macam suka gelang-gelang ni. Emas kot. Kalau gadai ni banyak dapat. Weh, sedap juga lunch kita tengah hari tadi. Ya, nanti kita pergi lagi tau. Mestilah boleh. Cantik. Itu bukan Atika ke? Lah. Dia dengan siapa tu? Tak tahu. Tahniah Nadia. Macam mana kerja kat sini? Okey sangat. Terima kasih tau sebab terima saya untuk kerja kat sini. Ya, terima kasih kat awak juga. Okeylah. Saya ada kerja dulu ni. Saya pergi dulu Terima kasih. Nanti kita jumpa lagi. Okey, bye. Jomlah kita tanya dia. Alah-alah aku nak bagi parcel dia ni. Okay, jom. Hai Tika. Hai. Kau sembang dengan siapa tadi? Tadi tu lah pekerja yang aku bagi tahu hari tu. Oh, ya ke? Nah, ni parcel kau. Kau ni banyak betul berbelanja sekarang Itulah. Tengok pun iPhone dah baru. Gelang emas macam kenal je. Ya, selamat datang Cik. Terima kasih. Cik, ya, selamat pagi. Boleh saya bantu? Macam ni, sebenarnya saya nak laporkan ada kes rasuah. Kesalahan rasuah. Cik ada apa-apa bukti melalui gambar atau video dan tahu lokasi di mana? Itulah masalahnya, saya tak ada bukti. Tapi saya ada cerita berkenaan dengan rasuah tu. Okey, baik. Okey, bolehlah ceritakan. Okey, baik. Berdasarkan bukti dan maklumat yang diberikan, kami akan buat siasatan atas kes ini secepat mungkin lah ya. Macam
Macam mana ya? Bagaimana dengan identiti saya? Jangan risau. Sebenarnya, pemberi maklumat berkaitan kesalahan rasuah ini akan dilindungi oleh pihak SPRM. Okeylah kalau begitu. Okey, baiklah. Okey, saya ucapkan terima kasih atas laporan yang diberikan. Kami sebagai pihak SPRM akan buat siasatan lanjut selepas ini. Okey, terima kasih ya Okey, Puan. terima kasih. Okey. Siapa tu? Nadia. Ha, masuk. Macam mana ni cik? Kerja dah setahun dah kat sini tapi pangkat tak naik-naik lagi. Bonus pun macam sikit sangat je. Bukan tak nak bagi, tapi sekarang ni memang tak ada jawatan kosong. Ya ke? Tolonglah, saya memang nak naik pangkat ni. Tengoklah macam mana dulu macam tau. Siapa tu? Kami dari SPRM. Kami daripada pihak SPRM mendapati ada berlaku kes rasuah di sini. Cik Nadia dan Cik Atikah, kamu berdua ditahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Sila ikut kami untuk siasatan lanjut. Kita kan tak apa-apa pun. Apa ni kerjasama? Apa ni? Ini raya lah. Raya. Mana kita tak dapat apa-apa lah. Weh, Atikah dah kena tangkap. Ni semua sebab rasuah tu ke? Aku rasa macam tu lah. Hai, aku nak pesan dekat kau juga ni. Rasuah ni haram tau. Jangan sekali kita ambil. Nanti masuk perut kau tak berkat kita punya rezeki. Yelah Amni. Okay, aku akan ambil iktibar atas nasihat kau. Okeylah, jom lah. Jom. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون